Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Wahidah binti Mari Israel dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lumrah. Sains tingkatan 3, tema 1, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Bab 1, rangsangan dan gerak balas. Standard kandungan kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan. Standard pembelajaran menjelaskan dengan contoh jenis penglihatan haiwan dan berkomunikasi bagaimana organ diriah menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Haiwan dengan penglihatan monokula. Contoh di dalam gambar ini ialah kuda belang, rusa, arnab, ayam. Ciri-cirinya kedudukan mata di sisi kepala. Haiwan-haiwan ini merupakan haiwan mangsa dan mereka jenis pemakanan herbivore, iaitu haiwan yang memakan tumbuhan. Kita lihat lakaran yang berwarna ungu ialah imej yang bertindih di mana terletak di medan pertindahan. Di sini imej yang terbentuk di sini adalah kurang jelas. Haiwan monokula pertindihan, medan penglihatan hampir tiada langsung ataupun kecil, menyebabkan jarak, saiz dan kedalaman objek tidak dapat dianggar dengan tepat. Medan penglihatan yang luas yang berwarna biru membolehkan haiwan ini mengesan musuh dari pelbagai arah dan dapat melarikan diri dari musuh dengan mudah dan pantas. Yang kedua, haiwan penglihatan stereoskopik. Haiwan stereoskopik contohnya haiwan harimau bintang, singa, burung hantu, burung helang. Kedudukan mata di hadapan kepala. Kalau monokula di sisi kepala, haiwan stereoskopik di hadapan kepala. Haiwan-haiwan ini merupakan haiwan pemangsa yang memakan haiwan yang lain ataupun haiwan jenis karnivor. Imej 3 dimensi yang terbentuk di medan penglihatan yang bertindih yang luas tersebut yang berwarna ungu tu membolehkan kedalaman objek dapat dianggar dengan lebih tepat, membolehkan haiwan-haiwan pemangsa menentukan jarak untuk memburu haiwan lain sebagai sumber makanan. Kita akan lihat soalan praktik formatif 1.4 muka surat 39 buku teks kamu. Soalan yang pertama, beri 2 jenis penglihatan haiwan. Jawapannya mudah saja, penglihatan stereoskopik dan monokular. Soalan kedua, nyatakan faktor yang menentukan jenis penglihatan haiwan. Sudah tentu, tak lain dan tak bukan, kamu lihat saja dengan mudah kedudukan mata di kepala haiwan. Kalau di hadapan merupakan haiwan stereoskopik, kalau di sisi sudah tentu haiwan monokular. Okey, haiwan herbivore jenis haiwan yang terletak kedudukan matanya di sisi, ia merupakan haiwan monokula. Haiwan karnivor yang memakan haiwan lain, kedudukan matanya di hadapan, merupakan pemangsa. Haiwan herbivore mangsa. Soalan yang ketiga, apakah jenis penglihatan haiwan pengguna primer? Mudah saja, pengguna primer ialah haiwan yang memakan tumbuhan. Haiwan pengguna primernya menjadi mangsa pengguna sekunder. Ia adalah mangsa, maka dengan mudah kamu dapat meneka haiwan pengguna primer adalah haiwan yang matanya di sisi, iaitu haiwan jenis monokular yang membolehkan dengan mudah dia melarikan diri dari pemangsa yang datang dari pelbagai arah. Kedudukannya matanya di sisi, medan penglihatannya adalah luas. Soalan yang keempat, apakah kepentingan pendengaran stereofonik? Pendengaran stereofonik membolehkan kita menentukan arah bunyi dengan tepat, iaitu kelebihannya kerana ia mendengar dengan menggunakan kedua-dua belah telinga, yang membolehkan mereka menentukan arah dan lokasi bunyi dengan lebih tepat. Kepentingannya dapat menentukan arah dan bunyi dengan tepat walaupun dalam keadaan gelap. Soalan kebat, apakah jenis penglihatan ayam? Walaupun ayam jenis pemakanannya ialah bukan herbivore, bukan karnivor, tetapi omnivore, iaitu memakan kedua-dua jenis haiwan, makan berbagai-bagai makanan.
tetapi kita lihat kedudukan matanya iaitu di sisi kepala. Okey, secara tak langsung sudah tentu haiwan ayam adalah jenis penglihatan monokular. Ya murid-murid, itu sahaja buat kali ini. Cikgu harap kamu faham semua info-info yang telah cikgu sampaikan. Sekian, terima kasih.